kita akan buat dia punya ni, kita dah bagikan. So dekat sini mudah saja kita buat secara manual untuk pembagian ruang yang kita tahu. Kita ukur dulu ruang ni, dari sini ke sini berapa, dan kita divide dia kepada berapa bahagian kita nak. So dalam gambar tadi kita nampak macam ada lebih kurang macam ni lah. Okay, dia punya ni elemen dia. So apa kita perlu buat ialah kita ambil line ni dan kita just follow saja dia punya kompartmen tadi, macam buat tingkap lah. Okay, dan kita select semua ni, select balik dan kita bagikan dia macam buat tingkap tadi, gelas, dan kita move dia dalam berapa yang dalam 5 mm. So kita akan dapat satu line lah dekat sini. Okay, 5 mm. So kat sini bila dah ada ni, kalau kita perasan dekat dalam SketchUp dia tak nampak efek pun. Apa yang kita perlu buat ialah kita kena tebuk dia masuk ke dalam 5 mm juga. So baru nampak dia punya perbezaan lainnya. Ini perbezaan bila kita nampak, bila kita buat tebukan baru nampak dia punya ni lah, guided dia punya sempadan dia. Nampak tak kita susah nak buat bila berada dalam kandang ni kan? So cara mudah ialah kita select all, kita unhide benda ni, kita shift, kita tak select dia dan kita boleh hidekan yang lain. Ini fungsi yang mudah lah. So kita hanya fokus kepada item ni je. Nampak tak pergerakan kita bebas untuk kita buat editing. Ini penting yang lain. Kenapa kita perlukan group pada setiap komponen yang kita nak buat. Jadi macam ni saya just nak letak warna grey macam yang kita dinding yang asal tadi. Kita tengok pada konsep-konsep yang anda nak gunakan. Okay, ini grey. Ikut balik idea yang kita dapat. Okay. So yang ini sama ada anda boleh, dia ada banyak cara. Kalau macam contoh teknik yang kita boleh gunakan, kita ambil yang ini, contohnya kita nak buat macam screen kan. Dan kita ambil ni dan kita make group. Okay, kita masuk group dia dan kita boleh gunakan immersive untuk dapatkan hasil yang seperti dalam TV lah. Okay, contohnya saya buat baru, ambil skala baru, contoh yang putih, buat baru, kita panggil dia immersive tree lah, untuk ataupun immersive TV senang. Okay, so kita apply immersive TV dekat sini, dia dah jadi putih. Dan apa kita perlu buat ialah kita masuk dalam kita punya ni, cari immersive TV dan kita ni nanti kita tak nampak. So kita cari texture. Okay, kat mana? Contohlah kita ambil gambar ni yang kebetulan keluar. Okay, dia dah macam ni kan. Dan kita boleh letak elemen ni dia. Nampak tak? Dia berterang dan dia gelap. So ni macam surface TV lah. Kalau boleh dapatkanlah iklan yang macam logo-logo dia lah, contoh kan. Okay, so bila dia brightness, dia akan macam kilat dalam TV dan kita boleh kilatkan dia ataupun tak nak macam ni, kita nak reflection, dia nak macam kaca. So boleh adjust macam ni, kita mungkin tak nampak dan kita ubah size dia mengikut tekstur yang kita nak lah. Macam ni kita mungkin akan besarkan dia dan kita letak dia macam lebih kurang lain ni contoh dan kita boleh nampak dia macam TV. Macam nak nampak TV? Dan okay, ini nampak tak? Kita J dulu. Nampak tak dia macam TV dalam kadang gelap, dia shining, dia kilat. Okay, tengok perbezaan dia bila saya off kan dia punya ni immersive tadi, dia akan gelap macam biasa, tak ada apa. Tapi bila kita on kan, dia seperti cahaya daripada TV lah. Ini kepentingan detailing yang anda boleh gunakan. Dan nampak tak warna purple ni, warna grey, dia tak menarik kan? So kita nak tengok grey ni warna apa? Warna color M. So kita pergi kat sini, warna color M, kita boleh kilatkan dia dekat sini. Okay, dia nampak macam reflection situ dan kita boleh adjust mengikut material apa yang kita nak kat sini. Okay, dia jadi kilat lah, nak reflector lah, apa boleh. Ni semua anda kena mahir lah. Macam ni kilat betul lah, mana dia pakai mungkin panel glossy ke apa. Tengok dia sesuai material. So pada saya dah okey ni dan saya nak dia just light saja. Okay, boleh adjust kat sini kalau anda nak, boleh terangkan dan sebagainya, ataupun kita boleh terangkan dekat sini. Panel dia lebih terang lah, lebih cerah. Nampak tak dia dah jadi berkilat sedikit hasil daripada kita edit dekat kawasan ni. Nak kilat lagi, tu nampak tak dia nampak macam kaca, tapi tak sesuai lah, kita nak pakai panel saja kan. Dia just sikit cukup reflector dia. Okay dah. Okay, so ini bergantung kepada pemilihan konsep kita apa, kita kena sesuaikan. Okay, ini yang kemahiran yang anda kena tahu lah. So dah siap dah kita punya elemen nombor 2. Ini tak detail lah, saya just buat nak cepat je. Okay, dan tengok balik kepada kita punya konsep tadi. Nampak tak dia punya elemen yang lebih kurang sama, kita berjaya masukkan ke dalam tempat kita lah. Ni macam ni dia masuk dalam sikit kan, dia ada frame. Okay, nak detail kita boleh buat macam ni, nak detail kita boleh, tak masalah. So kita detailkan sikit tempat ni, jangan lupa save. Okay, dia kata TV dia ada frame dan ada terkeluar sikit lah masuk dalam. Okay, apa yang kita perlu buat ialah senang je, masuk dalam sini tadi. Okay, kita gunakan kaedah frame dalam lebih kurang macam ni dan kita ambil warna hitam, jadikan dia frame dan kita buat dia box up lah, dia box ke depan. Okay dah, so dia akan nampak frame. Dan apa yang nak lagi mudah, kita nak senang, okay, ni kita depankan sedikit pun boleh kalau nak. Dia ada perbezaan, nampak tak? Bila kita depankan dia ada perbezaan. So samalah yang lain, just ikut sahaja. Dia akan nampak perbezaan tu berlaku. Okay, ni benda yang anda boleh cuba dan anda boleh modify lah. Tak semestinya kita kena guna gambar tu satu kata, tetapi basic kepada konsep futuristik yang kita nak pilih tu dah wujud dekat sini. Ni contoh kamera kan, orang tengah tunggu bas ke, dia iklan ke whatever, dan dia boleh lah, jangan lupa save dan kita buat signage dia. Okay, tadi dia katanya terminal Latin Central, terminal Latin CENTRAL.
Okay, kita place, nak extrude pun boleh, tak nak tak apa. Saya pilih custom ni lah font dan kita letak dekat sini. Okay, dan kita dah dapat satu terminal signage yang wujud lah dekat kawasan konsep nombor 2 tadi. Perasan tak, saya buat sama-sama tadi, kita buat 1/1 ruang. Saya tak masuk pun furniture. Saya anggap benda tu last. Sama juga dengan TV ni. Sebenarnya TV ni kita buat last pun tak apa. Sebab dia bukannya keperluan penting lagi. Dia dah nampak rupa cukup. Tapi yang penting ialah you all kena ada konsep di bahagian komponen utama. Dalam ID ialah apa? Dinding, ceiling. Okay, benda tu komponen-komponen utama yang anda harus selesaikan dulu design dia. Macam glass wall, nak macam mana, semuanya mengikut konsep anda. So konsep dapat mana? Daripada by research kita. Setakat ni dua gambar yang kita dah apply ada dalam kita punya design. So mudah sebenarnya bila dah ada guideline dalam bentuk gambaran macam ni. Okay, so yang benda-benda kelakiran ni kita boleh adjust tadi kan, saya ajar yang macam ni kita boleh adjust. Kita nak tidak mana metode tu, bukan tu untuk ambil kefahaman kita nak guna apa. Okay, apa lagi yang kita perlukan? Okay, sheet ni pun sama, kita nak bagi value ni kan, kita value dia contoh yang mudah, kita rating saja. So semua orang akan ikut macam ni, kita rating saja. So dia akan maintain elemen yang ada, tak perlu rojak macam-macam. Okay, so yang ini macam mana? Kan? Boleh juga guna macam tadi kita nampak elemen dia ialah dia just macam ni kan, ataupun you all nak sambung balik elemen tadi tu pun boleh dekat sini, tak ada masalah. Okay, boleh dia rotate balik untuk kita guna. Contoh macam ni kita pinjam dan kita gunakan untuk manfaatkan dia. Let's say lah, saya ambil idea, saya pusing saja idea supaya saya nampak benda ni bersambung dekat kawasan ni. Nampak tak dia punya sambung tu? Okay kan, nampak kan? Okay, saya bawa dia pergi ke kawasan ni. Kawasan yang tadi last tadi, dekat dalam ceiling dia. Okay, kat mana tadi? Sini. Okay, dan saya sambung saja dia punya elemen tu pergi ke belakang. Okay, tak ada masalah sebenarnya. Kita kena manfaatkan apa yang kita dah design dan kita just sambung saja mengikut kesesuaian ruang tu. Okay, macam ni, kita sambung saja pergi ke bahagian sini. Okay, dah dapat satu elemen. Nampak tak penyambungan dia agak cantik lah kan, dia dah continuity dekat sini. Okay, so in case lah, sama je macam ni kopi, boleh, tak ada masalah. Anda buang balik, contoh macam kat sini, kita boleh nampak elemen dia jadi macam ni kan. Contoh sekarang saya yang nak buang, tak ada masalah. Mengikut anda punya kesesuaian ataupun loading. Ini saya buang tu lah. Ini dengan ataupun nak senang tak payah. Ini pening. Just putihkan saja. Terus dalam SketchUp, tak nampak tapi dalam escape dia dah hilang. Okay, nampak tak elemen yang sama tapi dalam kedudukan yang berbeza. Kalau tak ada, nampak kosong. So, kalau ada, so dia nampak dia solid lah. So sambung je lah. Inilah antara benda yang anda kena particular dalam punya design. Supaya lampu dia sampai ke hujung. So kalau kita onkan dia punya ni, ni apa, rantai tu sampai sana, dia akan jadi nampak lebih hidup lah. Inilah anda punya waiting area yang nombor 2. Okay, so dah last semua ni, dah habis semua ni. Anda, okay, kalau nak detail boleh. Nampak tak celah tadi dia masih kurang jelas kan? Ada student dia detail, dia akan warnakan dalam ni, dia akan warnakan tentang belakangnya. Ini untuk yang pada anda. Okay, yang ini boleh gunakan apa, neon ke apa, ataupun kalau nak neon, dia akan jadi macam ni lah. Okay, kita akan nampak lah dia punya shape ni. So, mudah cara. Janji ada bahan. Kita tak ada idea tak apa, kita ambil inspired by mana-mana dan kita ulang kesesuaian kita punya ruang. So dapat tak dua ruang yang sangat berbeza, dan dapat dah 3 ruang yang daripada asal tadi kosong, dan kita dapat 3 ruang yang dah hampir siap. So macam ni, saya bagi contoh yang lain. Nampak boring kan? Straight je. Tapi mungkin kawasan ni anda boleh naikkan. Yang kawasan ni kita boleh main dengan up and down. Macam ni kan, kita boleh naikkan 100. Nampak tak perbezaan dia? Yang sana dia flat. Tapi bila kat sini dia ada main dengan naik turun. So benda ni boleh kita modify mengikut kesesuaian anda lah nak nampakkan seri dan sebagainya. So last kali barulah kita contoh dah siap semua design. Contoh lah saya pakai nak mudah cara tile tu, saya pakai benda yang sama dan nampak perbezaan tile lagi kan, cuma kita boleh modify dia, make texture unique. Okay, kejap ataupun kita ni nak cepat, kita modify dia dah dapat dah satu ni. Okay, ataupun kalau nak sama pasti pasal tak, kadang-kadang dekat SketchUp dia tak ikut. Macam ni kalau dia ada teknik saya bagi contoh. Kalau nak mudah, saya save all. Okay, ni ada case yang macam ni, dia nak sama tapi tak boleh sebab SketchUp tak ikut. SketchUp tak ikut. So saya hide dulu benda ni. Okay, caranya ialah masuk dalam group ni, anda buat floor anda dalam ni. Okay, dalam ni buat floor yang sama, cantumkan dia dan cantumkan dia ke sana dan gunakan balik begini ke sini lah. Dia akan sama similar lah. Okay, texture, position, kita gerakkan sedikit saja, dia akan ikut. Okay, sudah. Nampak tak perbezaannya? Kadang-kadang kita buat asing dia tak ikut, tapi kita kena, ni teknik dia, kita kena masuk dalam ni dan kita tumpang sekali satu badan. Maknanya floor ni dengan ni dia tak good lah. Boleh good tapi nak mudah tak good. Dan benda ni kita manual lah. Dia dah tarik. Okay dah, contoh J. So bila J dia dah set semua lah. Okay, dekat sini barulah kita nak masukkan apa? Masukkan, yang ini kenapa gelap? Sebab saya tak setting dia punya ni lah, dia punya auto contrast
Dan kita boleh adjust tingginya. Terang apa kan? Kita boleh try adjust. Okay, ni kita punya design. Okay, kat sini lah last sekali dah habis semua idea, dah habis semua elemen. Kita boleh masuk cari kita punya signature dekat sini, asset ID. Tak kisahlah warehouse ke apa tu, you all boleh. Sekejap loading. Kita cari furniture dan kita tengok ada tak kursi-kursi yang kita boleh pakai. Ini saya ambil contoh lah nak cepat kita pakai kursi yang apa orang kata yang untuk bus tu kan. Okay, ni saya dah jumpa dah. Okay, pemilihan pun kena pilih lah, janganlah macam terlalu skema sangat kan. Banyak variasi yang kita boleh nampak. Biasanya yang ni kita nampak. Okay, kita keluarkan nak warna apa. Ni okay, kita keluarkan. Boleh guna, tak ada masalah pun. Tapi nampak tak, kita boleh gunakan material lain yang kita boleh nampak sesuai. Contohnya yang ni, ataupun kita boleh gunakan elemen-elemen yang lain lah. Contoh yang ni, ini nampak menarik kan. Okay, kita try letak kat sini. Okay, ni yang anda boleh apply. Contoh ni, dibawa dulu dan kita try apply. So kat sini ada 3 design yang berlainan. Okay, kalau ikutkan floor ni, dia tersusun macam ni. Dan kita bolehlah gunakan mana-mana yang kita rasa sesuai. Kalau contoh dia nak gunakan plain punya design, just last sekali baru kita susun ke sini ikut plan kita tadi lah. Plan asal macam tadi, kalau saya hide mana ni, kita boleh nampak lah kursi tu kat mana. Okay, ni pentingnya grouping. Jadi grouping tak ada masalah, kita nak simpan dia. Macam ni, dia 3. Okay, ni modified lah, tambah lagi 1. Contohnya kan, kalau dalam warehouse boleh tambah lah, tapi dalam estate dia dah fix 3 lah. Dia dah sesuai. Macam ni mungkin cantik kalau kita konsep yang contemporary apa. Okay, kita try susun. Dia nama ni cantik. Ni contoh ni pun sama kursi yang agak bagus juga untuk kita gunakan. Ni saya ambil contoh lah, ni contoh. Macam ni dia dah tak sesuai lah featuristik kan. Dia nampak lebih kepada content. So kita cubalah ni okay, dan kita bawa je lah. Ni last sekali, maknanya ni terakhir. Yang ini semua boleh hide dulu. Jangan kacau apa-apa, tinggalkan layout dan kita boleh susun untuk kita punya kesesuaian. Yang ni contoh 3 seat, sebenarnya 4 seat kan. Saya nak cepat, saya contoh saja.